Okay, let's go. Assalamualaikum guys. Hari ni Abang Mi nak memperkenalkan model terbaru daripada Yamaha, iaitu NMAX 155 ABS 2025. Steady. NMAX enjin bersasaran 155cc, liquid coolant, exhaust, 4 valve dan juga 4 stroke. Power untuk NMAX yang terbaru ni adalah 11.3 bersamaan dengan 8000 rpm, manakala pula untuk max torque adalah 14.2 Nm of torque bersama dengan 6500 rpm. Okey, untuk bahagian depan NMAX yang terbaru ni, windshield dia lain sikit daripada model yang sebelum ni, besar sikit lah kan. Lepas tu lampu projector LED, LED signal, telescopic fog, lepas tu ABS. Saiz tayar 110 17-13. Meter dah tentu barulah. Yang terbaru ni dia pakai digital LCD. Okey, compare dengan yang sebelum ni ada pembaharuan lah. Okey, seperti biasa dia ada idle, off dengan juga on. Okey, lepas tu double signal, electric starter. Okey, di belah kiri pula lampu tinggi rendah, signal, horn dan juga menu untuk LCD digital meter lah. Okey, manakala pula untuk poket di belah kanan, seperti biasa kita boleh simpan barang lah. Okey, ni kunci dia. Alright. Lepas tu di sebelah kiri kita boleh simpan barang juga, cuma dia terbuka dan juga ada type C USB. Alright. Lepas tu smart key system. Ini yang korang tunggu-tunggu kan daripada version 2, betul tak? Okey, dia dah mula moden. Okey, dia ada untuk buka minyak dan juga untuk buka seat. Fuel, minyak lah, tangki minyak dia 7.1 liter. Okey, jom kita buka dia punya minyak tekan je di sinilah. Alright. Okey, lepas tu kita buka seat. Okey, seat ruang lega dia 25 liter. So agak besar lah, boleh masuk sebiji helmet, baju hujan, slipper ke, bag ke, steady. Di sini korang akan nampak macam premium sikit. So memang cantik lah. Kalau dia buat full dekat sini lagi kemas. Kan akan datang mungkin kot. Okey, Abang Mi berketinggian lebih kurang 175 cm. Okey, memang flat lah. Dan daripada segi riding position memang best. Paling suka NMAX daripada version 1, version 2, version 3 ni, riding position terbaik. Okey, lepas tu tengok 175 cm macam ni, steady kan. So best lah. Hoi, memang cantik di bahagian belakang dia. Lampu LED, lampu brake. Okey, lampu signal pun LED. Lepas tu dia pakai dui absorber dan juga saiz tayar belakang adalah 130/70.
warna. Ni yang menarik. Di sebelah kanan ni adalah warna sky blue. Di sebelah kiri adalah magma red. Memang cantik, bye. Seperti biasa, korang jangan lupa like, komen dan share video-video Abang Mi. Apalagi Roger lah kalau berkenan dengan anak yang terbaru ni. Steady. Assalamualaikum.